trending dan terkini di Dagang News. MJets Air Sendirian Berhad, anak syarikat MMAG Aviation Consortium Sendirian Berhad, yang merupakan cabang penerbangan MMAG Holdings Berhad, MMAG, melancarkan perkhidmatan kargo udara terus pertama antara Kuala Lumpur dan Sandakan, menandakan satu pencapaian penting dalam rangkaian kesaling hubungan kargo udara Malaysia. Pengarah Eksekutif MMAG Holdings Berhad merangkap Ketua Pegawai Eksekutif MJets Air, Ahmad Luqman Muhammad Azmi berkata, laluan terus baharu itu menghapuskan keperluan transit melalui Kota Kinabalu dan meningkatkan kecekapan logistik antara Semenanjung Malaysia dan Sabah. Perkhidmatan ini dijangka mempercepatkan perdagangan dan penghantaran untuk perniagaan serta pengguna di Sandakan, Tawau dan Lahad Datu, sekaligus membawa sambungan kargo udara yang lebih pantas dan boleh dipercayai ke rantau tersebut. Masa penghantaran ke Sabah akan menjadi lebih cepat dan pengeksport akan mempunyai saluran yang lebih cekap ke pasaran serantau melalui perkhidmatan sambungan kami ke Hong Kong, katanya dalam satu kenyataan di sini. Perkhidmatan tersebut diperkenalkan dengan kerjasama Malaysia Airports Holdings Berhad, MAHB, Menteis Aviation Services dan Kementerian Pengangkutan. Ia beroperasi 4 kali seminggu dengan rancangan untuk diperluaskan kepada penerbangan harian apabila permintaan meningkat. Kargo masuk ke Sandakan akan merangkumi penghantaran e-dagang, alat ganti dan kargo am. Manakala penghantaran keluar akan memberi tumpuan kepada hasil laut, sarang burung dan produk lain yang dihantar ke Hong Kong serta pasaran China.